Assalamualaikum. Selamat pagi murid-murid. Subjek peribadi Muslim. Hari ini kita nak belajar tajuk sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama, siddiq. Kedua, amanah. Ketiga, tabligh. Keempat, fatanah. Sifat siddiq bermaksud benar. Seorang Rasul akan sentiasa bercakap benar. Kita pun mesti bercakap benar, tidak boleh berbohong. Sifat amanah bermaksud jujur. Seorang Rasul akan sentiasa jujur dalam setiap percakapan dan perbuatan. Kita pun perlu bersikap jujur dalam kehidupan. Sifat tabligh bermaksud menyampaikan. Tugas seorang Rasul ialah menyampaikan dakwah kepada umatnya. Sifat fatanah bermaksud bijaksana, iaitu pandai, pintar, boleh menyelesaikan masalah. Untuk kita menjadi bijaksana, hendaklah sentiasa menuntut ilmu. Mari kita ulang sekali lagi. Cikgu tanya, murid-murid jawab. Siddiq, benar. amanah, Jujur. tabligh, Menyampaikan. fatanah. Bijaksana. Alhamdulillah.